Puasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Bagi 27 anggota KM Setia yang diketuai oleh Pegawai Pemerintah Lieutenant Commander Muhammad Sofyan bin Muhammad Nasir adalah menjadi lumrah dalam rutin tugasan sebagai anggota penguatkuasaan maritim Malaysia. Dan jadikanlah pekerjaan kami kerja yang Engkau redai. Lindungilah ya Allah ahli keluarga dan harta benda kami dari sebarang mara bahaya. Meredah perairan zon maritim Bintulu dalam mengekalkan kedaulatan perairan Malaysia adalah tanggungjawab dan amanah utama yang perlu digalas oleh beliau dan anak buahnya. Seawal jam 3 petang, persediaan menyediakan wadah berbuka telah dilakukan oleh anggota KM Setia. Namun cabaran tugas seharian tetap diteruskan. Operasi memeriksa bot-bot yang mencurigakan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dengan SOP yang ditetapkan. Kerjasama yang jitu dari setiap anggota di setiap seksyen adalah nadi dalam memastikan operasi dapat dilaksanakan dengan jayanya. Semangat ini diteruskan oleh anggota-anggota di seksyen masakan dengan menyediakan juadah berbuka yang berkhasiat dan tentu sekali menyelerakan. Terdedah kepada cabaran dari pelbagai aspek keselamatan, tidak pernah melunturkan semangat juang anggota KM Setia dalam menghayati ibadah puasa di bulan keberkatan ini. Adalah rutin bagi operasi yang dilaksanakan menuntut setiap anggota yang terlibat menggunakan kelengkapan sepenuhnya bagi memastikan tahap keselamatan terbaik bagi kelancaran setiap misi mencapai objektif yang direncanakan. Sekarang dia di perairan Sarawak ni kan dia open sea, ada tempat berlindung laut semasa bergelora, perairan untuk menjaga perairan BPA yang dicoba. BPA yang dimaksudkan adalah kawasan perairan beting petinggi Alin yang acap kali menyaksikan kehadiran bot-bot peronda dari negara tanah besar. Saya Lieutenant Commander Muhammad Sofyan bin Muhammad Nasir, Pegawai Pemerintah KM Setia dengan kekuatan anggota seramai 27 orang, 5 orang pegawai dan selebihnya adalah anggota lain-lain pekat yang bertugas di kapal KM Setia lah. Seperti mana yang diarahkan kita ni, operasi ni pagar laut, di mana kita beroperasi di bahagian sektor penting tali lah. Di samping itu juga kita sentiasa berhubung dengan kita pusat operasi negeri, apa-apa yang kata yang anggota-anggota yang mengalami kecederaan. So bilik operasi kita sentiasa 24 jam. So sekiranya kita kapal kita mengalami kecederaan, kemelangan ni, so bantuan daripada darat tu dah berada di JT. So kita ni maknanya dari segi fast responding ni kita cepat untuk apa-apa berlaku di lapangan lah. Sepanjang kita buat penodaan ni, kita sentiasa mematuhi dengan SOP. SOP ni telah ditetapkan oleh Ketua Pengarah FMM lah, melihat tentang situasi semasa anggota penguasaan di laut ketika bulan Ramadan lah sini, di mana kita faham di bulan Ramadan ini kita menanak lapar dan dahaga kan. So keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang ni, so inilah keadaan kita sebenar. Kemungkinan saya bersama dengan anak-anak kapal pun berkemungkinan akan beraya di lautan sini. So macam inilah kerja kita dengan penguasaan di laut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk pengumuman, waktu berbuka puasa adalah pada jam 18.40 hotel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Usai solat fardu Isyak didirikan, anggota-anggota KM Setia yang beragama Islam menunaikan solat sunat tarawih 8 rakaat.
penjagaan diteruskan, kawalan dipertingkatkan bagi menjaga kedaulatan perairan negara tercinta. Terima kasih kepada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia AMNYA, khususnya kepada anggota KM Setia yang terus gah mengawal perairan negara Malaysia dalam siri Ops Pagar Laut Raya di Samudra.